Morning. Hari ni aku ada trip dengan Kakang Trip kedua aku dengan dia, trip selit. Belum puasa Puasa ke 10 sama Mok Fighter. Pagi lapor ni. Baru nak buat laporan. Ni player kita Tak baru kenal daripada mana bang? JB Okey, saya boleh tiram je bang. Betul macam ada bau-bau ni. Okey, pukul 9 kita dah sampai spot. Kita gunakan road limit. Kita tengok apa cerita, nampak tag pun tak buka lagi Tak Din. Slow gulung je lah. Hantar Din. Gulung je. Dah buka gulung ni, jangan pam, takut koyak. Kita tak kena lagi ni. Apa Din? Apa? Mantap. Lah. Takut ada ikan lain ngejar. Tanda tanya punya. Dulu pagi sudah. Ekor je bagi. Ekor lah. Tambah lagi. Punya ada makan. Tak ada. Kenapa? Kapu. Teko ngajak pindah spot Spot tadi, spot jauh tadi, ikan kurang nak makan lah. Teko ngajak main bawah turun ke arah darat. Kita turun. Kita menggunakan Limax Diorang pada Limax. Fight. Sedap lah diorang ni. PE 35. Ringan lah. Okay. Relax. Ada ke? Itu dah nampak terus kena. Lepas. Masukkan tali ulang. Sekejap. Boleh. Pam dia. Tanpa ragu-ragu Tanpa ragu-ragu. Road Limax Fight. Sembang. Mantap guys. Tekong, sudah sampai. Woi, bagong. Woi, sikit je ni. Mana? Angkat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, tengoklah. Mantap orang belakang. Cik pun makan. Sudah. Lubang ke? Tangkap ke? Masuk lubang. Dia masuk lubang. Apa? Keripu. Ya, kuning, hijau. Rambut. Kasau. Tempat dia buat lagi masuk lubang. Jangan melawan, anda sudah ditangkap. Allah, patutlah macam berat. Okey. Allah, ada lagi tali. Okey. Tali dia. Sekejap. Mantap. Oh, ada lagi ke yang Mantap. Yang ni.
Ni pun dapat lesen ni. Orang Mantap, mantap. Abang tak kumpau. Dia nak balik. Dia baru nak pancing. Bau dengar suara. Tak, orang Bau dengar suara. Sini sini. dapat pun. Kau kena cium ikan tu. Sini, Ikan sini. ikan pertama kena cium. Okey. Mantap. Makan kau layan dia. Jangan sembat dia. Akan keliling guys. Akan keliling. Aku baru lepas ni. Tu. Nampak? Nampak Din? Aku baru lepas. Kalau boleh jangan batu jangan bagi lagu. Bising. Kita mancing yang senyap. Richard. Ni. Cocok balik-balik umpan tu. Turun lagi. Cocok balik-balik. Kait sikit. Tengok nak makan nampak. Nampak. Itu memang atas kat rumah tu ni. Dek, nak gaji ah. Gila lah je. Ni bending Limax fight. Aduh. Mana tengok. Kau scam eh? Okey. Alah. Dah ada tanda sikit lah. Tanda pun tanda nanti. Janji kalau dia merah. Weh, dah sejam dah ni. Pakai lagi spinning. Ubat dia. Kasar. Ada saiz. Belakang tu ada lagi. Kena perut. Pelan-pelan angkat. Mantap. Angkat pelan-pelan je. Mantap. Perut Tak kira bol Ni kalau game mancing tak kira. Tu kena lepas balik. Lepas balik. Lepas rambut. Baik. Selamat lepas. Naik dulu. Ejar balik. Parking mula. Naik. Okay guys, baru pukul 1 1 hari bulan 3 Macam mana semua angler? Walaupun semua berpuasa Alhamdulillah. Ikan dia tak puasa. Ni apa ni? Tolong ni angkat ni kotak ni. Dek. Dalam tu lagi penuh dah. Masak dah. Rambut. Dia tali orang ke? Sudah. Ada mak? Mantap mak. Woi. Saya elok. Tak dapat sebab kaki dia masuk dia keluarnya. Aku punya pula. Wah. Dah. Kita kena tengok orang naik ikan dulu baru kita boleh. Nak kena ke betul ke betul ekor? Ada. Tekong, keliling kau tekong. Wait. Alhamdulillah. Okay. Mantap guys. Batu masuk dalam poket. Kita tukar setup. Kita pakai OJ. Kita yang tu kita dah parking. Tu dah kena nampak. OJ tu maknanya orang Jawa lah Tak. Tukar OJ pula. Tengok kena tak kena. Mesin ni dah lama rehat. Cepat Din. Cepat Din.
Dah. Dah. Oi, cepat Din. Naik kan dia diam dia Din. Apa oh? Tak apa, naik ke cepat. Lalu tepi. Angkat terus. Aduh, mengkerong. Din, tunjuk sikit Din. Dah naik. Dah mak merah menyala Amat nyamuk. Abang tunjuk aku. Besar ni ikannya. Ya ke? Ni tak tipu ni. Ni 3 ekor. Satu mata tapi 3 ekor ikan. Ya ke? Dia gigit ekor. Ya ke? Kan ada rabut. Nombor 2 tinggal satu. Tinggal satu. Aduh. Tu. Nampak. Mantap. Dah, aku pula letak. Sana pun kena. Baik, video tak stop lagi. Okey, drop terus. Wih, belakang pun kena. Belakang sana. Jangan ambil video orang je. Nanti kan aku kira ikan kau berapa. Gurau. Gurau You can do it. Nganga mulut, doktor nak cek gigi. Dengan nganga. Good boy. Hui. Mantaplah. Kena lagi Udin. Keluarkan balik udang aku. Ye. Apa minta balik Okey. Kita kauti lain. Gigit kaki dia. Johnny Aku kesian kaki. Habis kat sana tak ada kawan. Dia dah penat pasal umpan daripada tadi. Akhirnya dia tarik ikan. Ini jangan rambut tu. Jadi ya merah tahu mana-mana boleh merah. Ini karang tau. Boleh merah. Aduh, kosong. Oh, tapi awak aku memang function tadi ya. Bagus awak aku lagi. Oh, baru dapat dia. Dah penat pasal umpan pun dia dapat. Daripada tadi dia tak berhenti awak aku ni. Aduh. Kalah angler. Kau bawa tong tak kang? Tong Kau kita besar kat depan tu. Tong asing apa? Dia naik, aku turun. Banyak kan ikan. Itu strike lagi tu. Mancing senang. Pandai awak mancing. Sepak ikan ni tak dapat kemas. Kalau tahu pada bawa lebih orang. Awak-awak. Awak-awak tu tahu. Tadi kalau tunggu kat luar pun payah ke lah. Tak ada apa kan. Belum bukan time. Latih banyak lah. Baiklah, boleh sandal stand. Okey. Dah 20 ekor. Wui, ujung-ujung. Mantap. Mancing senang kan, Cik kan? Pasang umpan, Okay. taruh. Puasa bukan alasan Puasa bukan alasan. puasa bukan alasan. InsyaAllah. Mancing senang je. Ya. Pasang umpan, turun ikan makan. Nampak ni. Guys, ya awak-awak temerang Awak-awak tekong temerang. Aduh, habis. Habis. Liau. Tak dapat selamatkan Liau. Tak apa. Tak apa, seekor merah boleh beli 2 biji batu. Benak dah ni. Terus tukar bisi. Pakailah spinning. Satiga tu. Wih, ada saiz. Mantap. Guys, apa ni guys? Dah 15 minit lah. Baru. Kita kat rumah dia guys. Ui, mati. Jangan mati dulu, naik dulu. Oh, tak bagus. Alah. Ni saya umpan ni. Manis. Turun. Turun.
Itu lah. Main-main lah. Apa cakap dia tinggal yang sekolah. Ada. Ah. Jangan kena. Bukan dia happy ya. Baik, perut besar boleh sangkut. Baik. Alamak. Saya tekan cepat. Umpan Tunggu. karang mana maunya. Oh, cepat. Okey. Buka mata kail lu. Pegang mata kail lu. Ada lagi? Ada. Rod extend. Power 4. Mantap guys. Dalam saya tu lupa. Pakok je. Kau mati boleh makan. Kalau besar sangat potong dua pun tak apa. Oi, ujung-ujung guys. Okey, kalau besar potong dua. Weh, apa ni selerak ni? Aduh. Okey, alhamdulillah hari balik awal. 3.30 Tekong ajak balik. Bang, kenapa nak balik? Kenapa nak balik? Tak ada apa. Dah potong kulit. Itulah. Potong kulit kaki. Umpan. Bolehlah. Masih sunat. Mampus. Kalau belum sunat boleh ada seekor umpannya. Tapi sayang. Oh ni. Potong-potong. Ni dah info pun Tekong Temberang. Tahan maki. Dengar kata boleh ikut. Mantap. Pulang. Kompas dah sampai darat dah. Semua tutup warung ni. Tutup. Selo 5A pun tutup. Okey. Mantap. Puasa. Mantap. Barang-barang kita dah keluarkan. Yang ni Tekong tengah keluarkan hasil-hasil. Tong 300 liter tu. Sudah aku bilang rugilah siapa yang tak ikut. Aku dah ajak, jangan cakap aku tak ajak. Mantap Din. Mantap Din. Tengok rezeki dia Dia terus on. Aku ajak trip terus on. Ada lagi Ada lagi. Ada lagi. Pencatur. Ada lagi. 3-4 trip lagi. Alhamdulillah. Ini dia hasil-hasil. Sejam lebih je mancing.